Ini bukan wagon biasa-biasa. Guys, dah penat tarik wagon biasa, kita ada electric wagon yang boleh bawa sehingga 350 kg dan boleh jalan sejauh 30 km. Nampak kecil kan? Tapi dia kuat sangat. Jom kita buka dia. Senang je, macam wagon kebanyakan. Cumanya, jadi kita ada lock-lock dia dekat sini dan kita hanya perlu tolak saja. Dan kita masukkan semula dia punya frame dan lock in place. Siap. Berat 33 kg. Boleh mengangkut load sebanyak 350 kg. 10% daripada berat wagon ni sendiri. Selain daripada angkat barang, wagon ni juga boleh kita ride atas dia. So, ni dia punya handle. Kita juga boleh tarik dia sebagai normal wagon. Nama pun electric wagon, mestilah ada bateri kan. Kalau tidak macam mana nak jalan. Setiap pembelian wagon akan dapat satu bateri, satu seat. So, jom kita pasang bateri dia. Ini connector dia. Ini ialah dia punya cover lah. Untuk kita pasang bateri ni, dia kena buka dust cover dekat receiver. Ikut saja alur ni. Dan tolak saja. Sampai bunyi klik. Siap. Kita boleh tekan on. Ini button on dia. Sampai lampu menyala. Wagon ni dia datangkan sekali dengan board untuk alas dalam. Dan juga satu seat. Macam ni. Bila kita dah pasang seat, dah pasang board dekat dalam, macam inilah kejadian dia. Ni untuk standard version, kecuali tayar. Tayar ni kita dah upgrade, tayar off-road. Standard dia didatangkan dengan tayar standard lah, macam tayar kereta tu. Bila korang beli, korang boleh pilih sama ada nak tayar off-road macam ni ataupun tayar standard macam ni. Ini lebih sesuai digunakan untuk indoor. Ini lebih sesuai untuk digunakan untuk rough terrain ataupun pasir, batu, rumput dan sebagainya. Ini lebih lasak lah. Seat dah pasang, bateri dah pasang, wagon dah buka. Jom kita on. Tekan button on ni sampai dia nyala lampu. Pergi ke depan dan tekan button power. Sistem dah on. Okay, dekat sini saya tunjukkan dulu apa menu yang dia ada. Inilah temperature, surrounding temperature, battery level, e-trip untuk pemanduan semasa, odometer, dah berapa jauh kita jalan guna wagon ni. Foot brake, simbol. Untuk kita unlock wagon ni, kita soft press dia punya foot brake sampai lampu kuning ni menyala dan kita tekan power button. Dia dah unlock. Now, mode pemanduan. Kita ada 3 jenis mode, 4-wheel drive, front-wheel drive, rear-wheel drive. Untuk speed pula, kita ada 2 jenis speed, high speed dan low speed. Bang, function reverse ada ke? Jangan risau, ada. Kita ada lampu kat sini. Bila kita tekan ini, lampu akan nyala lah. Untuk menggerakkan wagon, ini throttle dia. Untuk stopkan dia, ini brake dia. So, dia menggunakan 2 jenis brake. Satu motor braking dan lagi satu drum braking. Kat belakang drum braking tu kita kena tekan manual ni lah. Kita kena pijak dekat sini. Kuasa satu roda ialah 750 watt yang dikawal oleh satu mainboard. Bateri kapasiti dia 12 ampere hour. Full charge memakan masa 4 jam saja. Untuk single charge boleh pergi sehingga 30 km. Bergantung pada cara pemanduan korang dan bergantung pada mode pemanduan korang. Apa aksesori yang boleh tambah dekat wagon ni? Center foot pedal, towing bar kiri dan kanan, upgraded off-road tire, tambah lagi satu seat dekat sini. Ini kejadian dia bila kita dah tambah extra seat dekat belakang. Korang boleh tambah extra bateri. 3 pilihan warna untuk cover ni, hitam, green army dan kaki. Ini green army dan ini warna kaki. Jangan risau, warranty ada untuk quality issue. Tapi warranty ni dia tak cover human error dan wear and tear. Untuk service dan repairing, korang jangan risau. Kita boleh buat di sini, Taman Melawati, Kuala Lumpur. Selain daripada korang boleh ride wagon ni, korang juga boleh tow macam biasa. So kita angkat dia punya batang ni, buka lock yang ni, tarik je. Sekarang kita jadi towing assist. Dia boleh assist kita. Contoh, kalau korang bawa load yang sangat berat, tak larat nak tarik, kita boleh letak dia under auto cruise. Cruise mode, set speed dan kita hanya control dia punya handle. Untuk stop, tekan saja power button. Untuk ride, kembali ke position asal, turunkan handle dia dan pastikan kita lock balik lock yang ada kat bawah ni. Dan dia akan tukar ke riding mode. Ini bukan wagon biasa-biasa.